Assalamualaikum adik-adik. Sebelum tu, Ustazah Farhan nak tanya. Semua dah hafal ke surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah ni wajib kita hafal tau. Kerana ia adalah satu surah yang wajib kita baca dalam solat seharian kita. Jadi, jom ikut bersama-sama Ustazah Farha. Kita baca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Wah, pandainya semua baca surah Al-Fatihah. Adik-adik, tahu tak surah Al-Fatihah merupakan surah pertama yang lengkap diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan surah Al-Fatihah membawa maksud surah pembuka di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah bermula dengan memuji Allah sebagai Rabbul Alamin, pemelihara dan penguasa semesta alam, yang maha pemurah dan maha penyayang. Kemudian, surah ini menyatakan bahawa hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Surah ini menyatakan bahawa kita hendaklah meminta petunjuk kepada jalan yang lurus, Siratul Mustaqim, dan dijauhkan dari jalan orang-orang yang sesat dan dimurkai. Surah Al-Fatihah juga mempersembahkan syukur dan pengabdian kepada Allah serta mengakui kebesarannya sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia mengingatkan umat Islam tentang pentingnya tunduk kepada Allah dan mengikuti petunjuknya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Secara keseluruhan, Al-Fatihah bukan sahaja sebagai doa pembukaan dalam ibadah, tetapi juga mengingatkan tentang hubungan kita dengan Allah, keperluan kita akan petunjuknya dan pengakuan akan kebesarannya. Jangan lupa untuk kita lazimi bacaan surah Al-Fatihah dalam kehidupan seharian kita ya. InsyaAllah kita jumpa lagi semua untuk pembelajaran yang seterusnya, okey? Assalamualaikum.